Indah, patut jadi playboy. Tapi kini, aku kena lari. 80! Dunia petapa, anak manja. Tak ada bakat. Kahwin paksa. Dia baran. Meletup. Cik, jangan cik! Tepi semua! Aku tak! Betul. Dialah tu. Mengsu. Salah dunia. Bunuh suami. Cik Warisli! Jangan kasar! Laki pedang. Jack immortal. Ubah nasib. Kalau dia family, kahwin dia? Baik, aku tetap dia dulu. Kahwin paksa. Menyusahkan. Aku tunjuk. Mengshu, bukan lemah. Gila. Tak guna. Gatal. Si bodoh. Haming. Aku tetap kau. Vi, tak logik. Tak nak dia. Keadilan. Cik, jangan cik. Ya! Vi, tunggu. Hei, akan filem Jepun yang biasa. Make Sutter. Henti. Beli. Sistem aktif. Biar dia benci. Teknik SSS. Bayangan. Ada sistem. Saya cinta. Biar benci. Kacang. Kan? Inilah. Ada orang dewasa ke? Jantan tak guna. Aku akan cincang kau lubat-lubat. Misi baru selesai ilmu faham bayang A. Cik, jangan. Mati. Hey. Ya! Dapat elak. Why? Bertenang. Aku tidak tahu. Ya! Boy berhenti. Lihian ni sampah. Malu aku kena pukul. Kau dah tenang. Serahkan nyawa kau. Lagi? Jurus pedang salji satu T-Rex menyepak sayap Ha. Bodohnya. Pedang salji dua. Hamster atas roda. Nama apa? Borak. Tak nak. Ya! Aku lumatkan kau. Pedang salji 3, pedang salji 4, jurus pedang salji 5, jurus 6, dan jurus 7. Pedang salji gugur. Budak degil. Tak ambil peluang. Mamat ni. Wah, lain dari khabar. Dah bangun? Misi aktif. Biar dia kata benci 3 kali. Ganjaran. Teknik syurga. Boleh jadi dewa. Macam mana nak dia cakap? Sayang. Laparlah. Panggil apa? Sayang. Semalam. Dah bersama? Siapa sah? Rela mati dari kau. Jangan mati. Nanti. Jaga saya dan anak. Hai. Betul ke? Aku bunuh kau. Tolong. Bunuh suami ke? Lihian, berhenti. Selamat seketika. Lihian, tak guna sorok. Aku bunuh kau. Misi sistem ni susah. Dengar tak? Cik muda mengamuk lagi. Cik muda benci gatal.
Menantu tu teruk. Dua-dua ni. Yolah, ada idea. Mengsu benci kaki perempuan memang ngam ke lorong merah. Mesti marah dia benci kau boleh 30 kali. Hansen. Nak gula-gula ni? Tak apalah. Si kolot. Dah, makan-makanlah. Adik manis. Kenapa lari? Ingat boleh lari ke? Ikut cakap. Bagi rumput sakti tu. Ubat untuk ayah. Tolonglah Encik Ubat. Kat kawasan ni, bos kami penentu maut. Bagi cepat. Bagi jalan. Boleh budak siang-siang. Aku akan urus. Cepat pulangkan balik. Berhenti. Korang ni. Apa hebatnya buli budak kecil? Kau nak arah? Kau siapa, ha? Tak sedar diri ke? Aku suka tolong orang. Korang baik berambus. Tak tahu. Menyala apa? Rasakan ni. Mati. Bukan batu. Aku pula. Si rambut biru. Aku akan kembali lagi. Gawat ni. Langkah bayangan tak tahu teknik hehe tiada siapa tahu. Sekarang saya dah tahu stop. Rupanya wanita keadilan. Alam jad. Cik muda ketua Jiang. Pedangku. Penamatnya. Dosa kau. Biar aku yang hukum. Nak belah sendiri? Nak aku paksa? Kami belah. Berambus. Dialah cik muda kedua Jiang. Cao Jie. Oh, baru kahwin kan? Kenapa merayau? Berlagak haru. Terima kasih abang kakak. Hei, betul juga. Nak benda baik. Abang nak ke mana tu? Aduh. Datang lagi. Ambil ni. Sial. Bagi duit tu ke aku. Berani makan percuma ya? Belahlah. Nah, ambil ni. Kau tak baik hati bagi ni. Terima kasih abang. Dah, baliklah. Mak ayah cari. Lajunya dia. Tak reti lawan. Perasan aku? Pancing aku? Nak pancing aku? Bi, kenapa menyibuk? Apa menyibuk? Aku cuma nak jadi hero je. Setakat skill tu. Tanpa aku. Dah mati pun. Jadi, tolong aku? Tak tolong. Aku cuma lalu je. Wah, kita ada jodoh lah. Mengsu, jangan jatuh cinta pula. Niang, tak guna. Berambuslah kau. Si kaya tak guna ni. Tengok pun meluat. Sayang marah tanda sayang. Perasan betul. Aku benci kau sangat-sangat. Chani, apa kau cakap tadi? Kau tergoda aku? Aku kata, ku benci. Misi tamat. Dapat ilmu hunyuan. Kebal racun aktif. Berjaya pun. Tunggu aku. Nak ke mana tu? Balik. Menyibuk lagi. Pedang aku takkan lepas. Mulut lasa tapi hati baik. Mulut lasa, hati keras. Hebatnya. Macam sejol lidah. Lapor kat tuan muda cepat. Tuan muda. Kenapa kalut sangat? Nampak tuan muda ketiga. Dia nampak lain. Dah lain. Adik tiga. Lawak. Apa yang lain? Dia gaduh dengan orang. Sangat lincah. Macam ada ilmu.
dia tak boleh berlatih. Mana mungkin? Betul. Bukan saya saja nampak. Ramai orang nampak. Kau kejap dah berubah. Takkan selama ni dia suruh bakal? Lagi satu, Cik Jiang. Walau mereka bertengkar, tapi taklah seteruk itu. Kahwin ni nak sekat Jiang. Kalau mereka berdua bersatu memang susah. Perlu ke saya sekarang? Patut tahu saja. Baik. Maaf, saya banyak cakap. Minta diri dulu. Jatuh yang ayah buang nak bangkit balik. Mission. Hebat teknik hunyuan ni. Perasaan terus naik tahap. Aura makin tenang. Badan ni tak ada asas. Jauh beza dengan Mengsu. Dia pelik. Ingat dia kacau fokus. Kenapa dekat dia? Latihan aku makin laju. Mengshu, dengar kau dah kahwin. Aku bergegas datang. Nak ucap tahniah saja. Kata mana sesat ni? Tak macam nak tahniah. Bukan berita gembira pun. Tahniah apa benda? Oh, Tuan Muda Lee kan? Nama kau tukar kelak. Nama dia Zhao Haokut. Selalu kacau Mengsu. Jangan nak mesra sangat. Sebut nama aku pun. Tak ada diskaun. Sial betul. Kau tak layak buat Cik Jiang. Layak ke tak? Tak payah kau sibuk. Misi putuskan hubungan Mengcu. Ganjaran pedang liangi. Kau ni sampah. Kau buangan Lee. Ye berani cakap besar. Ha, bini aku ada. Tak puas hati. Kau Sebab Mengsu malas layan. kena sakitkan hati dia. Li Xian. Jauh hau anak kawan ayah. Dah diam. Okey, ikut cakap bini. Ada herba kat sana. Sesuai naik jindan. Aku ada kau selamat. Pasal orang luar tu duduk rumah je. Hutan raksasa je. Sayang, aku teman. Orang luar, jangan ikut. Hutan tu bahaya. Asas kau lemah. Jangan pergi. Sayang, risaukan aku. Mana ada risau. Malas peduli. Mengshu, biar dia ikut. Kalau budak ni mati kat sana, bukan salah kita. Biar aku cuba. Tengok budak ni hebat sangat ke? Okey. Jom gerak. Mengshu, aku depan. Sayang, tunggu. Sayang belum naik lagi. Senjata kau? Aku tak ada. Sayang boleh tak? Tumpang. Mimpi sis. Nampaknya genius konon. Tak mampu bawa orang. Karut. Sis. Naiklah. Gatal tangan siap. Aku tendang kau. Mampus kau. Takkan nak gatal dengan bini. Baik. Jangan peluk. Tinggi sangat. Penakut betul kala tikus. Memanglah Seattle pun tak ada. Tak, slow sikit. Keras! Gila, terkejut aku. Dah sampai pun. Cepatnya. Budak bertuah ni, nak raba lagi? Boleh turun dah ke? Alamak, maaf. Hahihi. Macam budak. Dah lewat ni cepat gerak. Jom masuk hutan. Awas! Ingat kau tinggi? Aku takut! Selesai pun. Peliknya. Jom teruskan. Ikut cepat. Hutan ni, semua ada. Dah jauh ni. Tak nampak pun. Info salah? Mana dapat info? Tak boleh pakai. Sia-sia je. Rumput Ninglu ni payah nak jumpa. Bukan senang cari. Jiang, sabar dulu. Tinjau depan. Korang tunggu sini. Jaga kau, Li Xian. Lajunya dia lari. Manalah tahu kot. Kencing. Bah. Tak kejar.
Li Xian, jangan salahkan aku. Siaplah kau kena nanti. Apa dah jadi? Raksasa. Dupa ni cuma tarik raksasa tu. Bunyi ni beratus tahun. Tuan muda nak bunuh aku? Chow Hao, kau kat mana? Kau keluar. Suhi, lari! Ha, nak lindungi Kecha? Aku cuma... Diamlah. Lawan sama-sama. Kau pancing dia? Jangan merepek. Kau pancing. Habis tu, benda apa ni? Ha, sanggup kau buat ni? Aku pun kena tipu juga. Tugasan selesai. Cak pedang Liangi. Bisinglah. Bayangan gerhana. Rasanya kebal racun. Li Xian, pergilah. Pergi cepat. Dah pergi? Malu aku nanti. Hebat pusaka ni dahsyatnya. Nanti gempaklah. Jangan kaku. Lari. Habis. Dia tak guna. Dah musnah. Pedang timi pala. Pedang ni memang padu. Ada lagi? Pedang rentak-rentak. Hati-hati. Biar betul. Tak bagi peluang. Jangan elak. Padukan langkah. Baiklah. Ambil ni. Lari mana? Ya. Dia suka buat hal. Tapi dia bijak. Guna Pythagoras ikut gerak baru serasi. Pedang kebijaksanaan super manusia moden. Aku dah berjaya. Dah bunuh raksasa 500 tahun. Suka jadi manusia, Mira. Apa ni? Tingkesan keras serigala. Boleh naikkan kuasa. Guna sekarang. Untungnya. Guna-guna. Ingatkan dah habis. Dia bunuh serigala, bodoh cari mati. Pedang hebat. Ada ni dendam pada Li. Jauh Hao, kau buat apa? Risaukan laki kau? Kau suka kahwin ni kan? Kau merepek apa ni? Oh, betina ni. Sabar dulu. Rampas pedang, pancung dia, pil tu rendam arak. Lepas tu baru kau kena. Rasa tak sedap hatilah. Tak mati. Capai Ning Shen. Pil apa tadi? Saya salah. Abang Li, tolong. Lepaskan saya. Baru nak merayu. Dah lambat. Merebah. Tek buang racun. Racun ni bisa. Jangan bazir. Tak bazir pun. Awak isteri saya. Racun. Dah masuk ke organ dalaman. Li Xian, awak nak buat apa ni? Jangan sentuh. Biar saya sedut. Tahan sikit. Tak boleh dah lawan. Tenaga susut. Nanti awak mati. Lupa ke? Kebal racun. Takkan luka. Awak okey ke? Dah okey. Balik nanti minum air panas ya. Dekat diri awak ada lagi
Rahsia apa? Nak tahu? Banyak masa lagi. Masa kita masih panjang. Siapa-siapa nak masa panjang dengan awak? Lapor Tuan Muda. Aku rasa ada yang intai. Hutan syaitan. Ada raksasa lain. Tak boleh borak sini. Hei, boleh gerak? Jom keluar. Ajar terbang. Baru Ningshen. Kena keluar aura. Jalan kaki. Pedang unik. Bantu keluar aura. Maksudnya aku boleh belajar. Boleh cuba. Okey. Bahaya sangat. Aku pun terpaksa. Peluk kuat. Peluk. Maaf. Tak deh, dah stabil. Sekejap je. Dah terkawal. Aura. Macam kekau. Suka aku? Merepeklah. Aduhai. Biarlah. Jalan terus. Kesan hos. Makin rapat. Kilat dari dia coba. Okey, mengejut. Ada pakar betapa? Kena hadapi. Mungkin kita. Apa? Awas. Petir ni pelik. Aku ni king jalanan tau. Tengok aku drift. Sistem ni. Berani nak pandang aku? Beraninya kau. Apa? Terkejut aku. Aku okey. Watak utama. Jatuh pun tak mati. Tak guna punya sistem. Petir tak guna ni. Sikit lagi nak melayang nyawa aku. Hukuman petir tamat. Suka petir kuat. Alahai, abang ni pujaan ramai gadis. Angin suka dilukis. Debaran tak boleh disorok. Aura aku ni memang hebat sangat. Kau ni. Mesti kau buat benda buruk. Sebab tu kena petir. Dosa aku buat. Tolong kau. Kau ni. Bagus sangat. Macam tulah. Tugas baru. Goda dia. Hadiah. Pel nyawa 9. Goda kawan baik. Sistem. Siapa aku ni? Bukan macam tu. Jiang. Kau kat rumah ke? Wah, cantiknya bidadari ni. Jiang. Dengar kau kena racun. Nak tengok kau jap. Kau nak apa? Afang. Didadi. Aku dah okey dah. Takut ada sisa racun. Lama-lama makin bahaya. Baiklah, ubatkan aku ya, tabib. Dia Fang Wanying. Dia anak Fang. Kawan baik Jiang Mengshu. Demi pil pelanjut nyawa, abang terpaksa korbankan rupa paras ni. Si cantik. Reti berubat. Aku niat bantu orang. Ajarlah aku. Tuan jaga batas. Ilmu Fang tak dikongsi. Maaf tak dapat bantu. Hai tak ada rezeki belajar. Tolong ya, Cik. Cek aku. Sejak cik masuk tadi jantung aku berdebar. Kau rasa kenapa ni? Encik Lisian. Kau. Memang mampuslah kau. Lihian kau mampuslah. Yang siap.
Pil Great Sugar. Pil 9 putaran. Aku memang hebat. Dia mudah jealous. Kau ni. Si. Jahat. Perempuan. Gadis jangan main pedang. Mampus. Kau biar benar. Yang dengar. Bini kau. Berhenti. Habislah. Gila betul. Nyawa aku. Li Hian. Berani tanggung. Xiao Jiang. Bertenang dulu. Tak elok kecoh begini. Aku rasa Encik Li cuma gatal. Tak niat jahat. Afang. Belum mamak tu? Ais kau. Dah lama kenal. Dah lupa kelebihan aku? Betul juga. Xiao Jiang, jangan risau. Masa Encik Li pegang tangan, aku guna elemen kayu periksa. Tenaga dalamannya sangat murni. Nafas bersih. Malah ahli mazhab pun tak tandingi. Muda-muda lagi asas dia dah kukuh. Bukan main-main. Dia... Maksud kau, dia sengaja berlakon begitu? Kebenarannya cuma satu. Dia ada sebab. Atau mungkin apa? Dia nak kau jealous. Tarik perhatian. Budak bertuah. Dia macam tu ke? Mesra nampak. Kau. Jangan merepetlah. Aduh, macam dah senyap Buat apa tu? Jangan meluru. Nak air panas tak? Li Hian, Ya. kau ahli jiang. Ikut peraturan keluarga. Saya. Satu, jangan nak menggatal. Misi sistem dah selesai. Kedua, jangan tipu aku. Orang gelak aku budak jujur amanah. Ketiga, jangan kahwin lain. Li hantar aku. Memang tak boleh kahwin lain. Bila masa keluarga Li kau kisah pasal hukum? Kalau aku ada suara di sana taklah kena buang ke sini. Aku tak setara. Maksud saya isteri abang jelita abang kaca. Kita memang secocok. Keempat apa? Belum fikir syarat lagi? Langgar satu. Aku. Nak buat apa? Aku. Isteri abang. Boleh ke aku tengok ni? Jangan lari. Syed. Li dah sampai. Teh dari Gunung Changlong. Bukan barang mahal pun, tapi produk khas sana. Adik saya memang degil. Pak Cik, sabarlah ya. Hiao Li, dia ceria dan sopan juga. Tak macam kabar angin. Puteri saya pun suka. Asyik berkepit saja. Kami pun tak sangka. Pelik pula. Dulu rekrut adik saya buruk. Kenapa di sini terus? Berubah perangai? Saya pun tak tahu. Dengar kata adik saya tu dah boleh berkultivasi dan ada hasil sikit. Saya nak tanya Pak Cik Jiang. Macam mana Pak Cik ubahnya? Saya pun tak tahu. Hal peribadi mereka, kami tak masuk campur. Akhirnya dia berjaya. Ayah mesti lega nanti. Ini buah tangan sikit. Tanda terima kasih. Tak boleh terima. Simpan sajalah balik. Tak perlu segan Pak Cik. Kita kena selalu berhubung. Kalau begitu, saya terima sajalah. Saya ada hal tak nak ganggu. Biar saya hantar. Tak payahlah. Cik Li Su asyik nak korek cerita Xiao Lei. Sebab Hiao Li berkultivasi, buat dia tak senang hati. Keluarga kaya memang begini. Xiao Li dah kena halau, dia masih tak puas hati. Risau dia apa-apakan Hiao Li. Tengoklah macam mana nanti.